Video ni untuk mana-mana yang belum memiliki hartanah tapi nak beli hartanah dalam masa terdekat. Follow dan juga share video ni untuk kegunaan masa hadapan. Ramai orang pertama kali dia nak beli rumah, dia mesti bercadang nak beli tanah daripada nak beli rumah. Tapi ada banyak perkara yang anda perlu tahu ni sebelum anda membuat pilihan tersebut. Tahu tak? Kali pertama anda nak beli hartanah, sebenarnya banyak insentif-insentif yang disediakan. Jadi, anda mungkin terlepas insentif dan peluang ni jika anda tersalah percaturan. Contohnya, stamp duty. Anda hanya akan mendapat pengecualian stamp duty jika anda membeli rumah kediaman bagi kali pertama. Kalau beli tanah, kalau beli kedai, tak dapatlah pengecualian ni. Dah ada pusaka pun, minta maaf lah, memang dah tak dapat pengecualian ni. Atau harta tu anda dah tak ada dah sebab dah jual, tetap anda tidak akan mendapat pengecualian ni sebab ia hanyalah untuk orang yang belum pernah memiliki sebarang hartanah.